No, fly like this. Using our tools. Oh, look at the glider. Wait, I am gonna get like. Recording. Okay. Did it? Okay. Back. Oh my gosh. Gelapnya. Korang nampak ke tak? Nampak ke tak? Nampak ke tak? It's so bright. Sometimes it's so bright. Sometimes it's not. It hurts my eye. Kita nak makan dekat nak. Actually hari ni sangat memenatkan daripada pagi tadi lagi. Kenapa? Kami dah keluar. Pergi keluar cari makan, keluar shopping. Lepas tu malam ni budak ni nak makan nak lagi. Macam janji. Kenapa Mami janji? Tak tahu. Mami. Lepas tu Mami susah nak bercakap sebabnya sakit, lidah sakit. Ada ulcer dekat lidah. Macam mana ada? Gigit. Tergigit. Masa tu tidur dia macam terkepit antara gigi. So sakit, bangun-bangun tu terus sakit. So jom follow kita pergi makan. Say something Kaira. What? Jalan kaki nak pergi nak. Sekarang kita orang dekat Lakeside Elmina Lakeside Mall. Jauh lah, parking jauh. Kenapa pakai jauh? Tahu. Tak tahu. Kenapa tak tahu dah? Tahu. Kita dalam migraine. Lepas tu tak boleh nak bercakap pula. Sakit mulut. Semualah tak kena hari ni. Stress. Thank you. Okay, kita tukar plan last minute. Tadi nak pergi nak tapi tak jadi sebab nak ramai gila orang. So kita orang tukar pergi ke tempat favourite Mami and Daddy, iaitu Fish Echo. Okay, so kat sini macam biasalah kita orang akan order seafood platter for 2, and untuk anak-anak akan order fish and chip dengan spaghetti favourite diorang. Hari ni dah siang dah korang. Bagi seluruh pelanggan yang sedang berbaris untuk membuat pembayaran selain menggunakan MyKasih, sila ke kaunter 1 dan 7. Hari ni dah next day dah. Lupa semalam nak closing video yang semalam tu. So hari ni kita ada buat grocery sikit. Tak banyak lah, just nak masakan favourite anak-anak je. Ini je. That's all. Ni pun kita orang nak habiskan MySara tu. MyKasih ke MySara yang 100 orang dapat dia. Kita orang tak guna lagi. So katanya akhir tahun ni dah habis kan, dah expire. So kita orang gunalah sekarang. Kita habiskan apa yang belum guna tu. Bagi tak Abang nak beli apa-apa? Tengoklah benda. Ini buy chips. Kita nak masak butter chicken. I bet you want this. Nak buat sup favourite diorang. Lepas tu yang ni beli nak buat cekodok. Lama dah tak buat cekodok. Kita beli ni. Yang ni nak buat butter chicken lah. Itu je lah kot. Tak adalah beli sangat. Tak tahu nak beli apa. Sebab tak masak sangat pun. Masak yang so simple je. Tak tahu cukup ke tak 100 ni. Habis tak 100? Hello? Boleh pula lupa semalam tengah record video. Dah siap makan, dah kenyang dah. So kita orang terus balik semalam. Hari ni dah settle hantar dia orang pergi kelas coding dengan kelas art. Datanglah sini. Oh, nak apa sayang? I don't know.
Kamu dah ada. Kaira dah ada. Besarnya Tic-Tac. Itu tidak ada yang kecil-kecil kat dalam. Nak ke? Tak. Sila tak. Macam nak je sekarang. Tak payahlah. Sama. Banyak-banyak macam ni. Tak elok makan manis-manis. Awak ni. Tak takut diabetes ke? Kita nak bawa macam ni pergi ni. Kaira. Apa nama? Potluck. Nanti orang ada potluck next week. Tapi tak decide lagi nak bawa apa. So tengah fikir-fikir juga ni. Nak beli terus ke nak beli nanti je. Apa je lah, man. Awak dah beli kan. Tak boleh lah. Benda tak sihat ni tak boleh makan banyak-banyak. Tahu lah tapi potluck nak apa, Mana man. dia? Abang. Mana dia dengan abang? Jom. Cari Daddy dengan abang. What is this? Jelly. Not jelly. It Kenapa is. ni mesti masam? Segami sayang. Halal lah nak. Sekarang pun nak makan. Nah, jom. Macam sedap lah. Ayalah, awak kan dah beli tu. Nanti diabetes awak dah. Makan benda manis banyak dah. Sejuk lah. Where is Daddy? I don't know, we're missing. We're missing. Then we mommy. Daddy missing or we are missing? We are. No, I don't think Daddy's here. Oh, sana lah Daddy. Go pergi kat Daddy. You want some? Ambil. Lepas tu kita datang sini, dia pergi sana. Ambil. Thank you. Ni. Wah, strawberry kat dalam. Surprise. Makanlah terus, jangan buka-buka. Dah. Jom pergi kat Daddy. Tu baru kita beli. Plastik sampah. Ni budak-budak punya lah ni. Yang kering kat depan dulu. Tu nanti. Oh, itu je. Itu ni apa? Yang basah nanti lah. Sekejap ni. Boleh je tak sini. Iska tengok kalau terjatuh ke tak. I kena cut it under this side of the Dah petang dah. So saya continue biasalah. Kalau weekend punya live ni memang kalut sikit, lepas tu tiba lupa yang kita tengah buat video. So sekarang ni kita continue balik. Dah petang dah. Hari ni petang Ahad. Biasanya petang Ahad ni kita akan buat outdoor activity lah. Tu pun kalau rajin. Kalau tak rajin, Daddy dia seorang je yang buat outdoor. So macam hari ni Daddy ajak kita semua keluar. Tapi masalahnya, nampak tak? Nak hujan. So tak tahu nak buat aktiviti apa. Rasanya bolehlah turun sekejap kot, kan? Turun kejap. Kalau dah hujan, you tak nak jog? Tak apalah, fun-fun je lah. main taman. Boleh kot. Main taman ke apa ke. Begitulah. Sini ada kot Super 7. Oh, kita nak cari ni, raket. Kau ada ke? Tak ada. Tak tahulah dia. Kat situ macam makanan je ada. Rasanya tak ada. Try tengok.
Nak cari raket. Amy tengah nak main badminton. Dia macam berminat dengan badminton. I don't think ada. Belakang ada. Tak ada. Impossible ada. DIY malah ada dekat DIY sana. Oh, kat sana. Tak semua DIY ada Dia nak kita tengok. Kita tengok. Tengok je. So, tengoklah ke mana kita boleh pergi. Abang nak turun ke? Ha? Nak ikut? Tak sempat dah, tak payahlah. Busuk dalam tu. Kedai ni busuk sikit. Nak hujan lah pula guys. Duduk je tu ha. Siap bunyi guruh tadi. Bolehlah bagi dia main kejap. Dia nak aktif. Biar dia. Daripada duduk kat rumah, nak tengok phone je. Amy tengah main ni. Raket lagi satu tak jumpa. Kalau tak boleh main sama-sama. Dah hujan dah ni. Khaira, dah nak stop tau. Dah nak stop dah hujan. Sayang, kenapa bawa raket tu naik atas?